Isu jawatan Ketua Pembangkang dijangka menjadi agenda utama mesyuarat Majlis Tertinggi Perikatan Nasional PN yang dijadual berlangsung esok. Untuk pemerhati politik, keputusan berkenaan akan memberi isyarat penting bagaimana PAS menguruskan hubungannya dengan Bersatu yang ketika ini dilihat rapuh susulan beberapa krisis dalaman. Wartawan Farah Nabila Wazir melaporkan. Bersatu, parti yang menjadi tonggak kerajaan pada satu ketika dahulu, kini dalam keadaan tertekan. Presidennya Tan Sri Muhyiddin Yassin bukan lagi pengerusi PN. Jawatan itu kini diisi Menteri Besar Terengganu, Datuk Seri Ahmad Samsuri Mohtar daripada PAS. Kini, parti itu turut menyatakan kesediaan mengambil alih jawatan Ketua Pembangkang setelah penyandangnya Datuk Seri Hamzah Zainuddin dipecat daripada Bersatu bulan lalu. Namun tidak dinafikan, Datuk Seri Hamzah terus menikmati sokongan meluas dalam PAS meskipun dipecat Bersatu susulan perbalahan dengan Tan Sri Muhyiddin. Justru isu siapa menjadi Ketua Pembangkang masih terbuka kepada pelbagai kemungkinan. Sudah pasti jawatan Ketua Pembangkang akan menjadi tumpuan, apatah lagi kini Datuk Seri Hamzah bukan lagi menjadi ahli Parti Bersatu. Dalam konteks ini kita juga harus akur bahawa dalam pelantikan seorang Ketua Pembangkang, ia bergantung kepada bukannya keanggotaan Ketua Pembangkang itu kepada mana-mana parti politik, tetapi sejauh mana mendapat sokongan dalam kalangan majoriti blok pembangkang di Parlimen. PAS ketika ini juga dilihat berhati-hati dalam menguruskan hubungannya dengan Tan Sri Muhyiddin serta Datuk Seri Hamzah yang dikatakan mempunyai sokongan 18 ahli Parlimen Bersatu. PAS masih memerlukan sokongan luar yang ada daripada Datuk Seri Hamzah Zainuddin dan Bersatu untuk memastikan momentum politik PAS dan PN tidak terjejas. Bersatu dan Datuk Seri Hamzah mempunyai imej politik Melayu yang sederhana dan moderat. Apapun, hubungan baik PAS dengan blok Datuk Seri Hamzah tentunya tidak menyenangkan Bersatu. Apatah lagi jika ahli Parlimen Larut itu diminta kekal sebagai Ketua Pembangkang. Ia akan memberi tekanan kuat kepada Bersatu dan masa depan PN sendiri. Dan Tan Sri Muhyiddin sendiri hampir pasti akan menghalang apa-apa langkah termasuk yang diambil oleh PAS untuk mengekalkan Tan Sri Hamzah sebagai Ketua Pembangkang. Selaku pengurusi Perikatan Nasional, Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar akan berhadapan dengan dilema dan kemelut antara menerima kemasukan parti baru yang ditubuhkan oleh Datuk Seri Hamzah Zainuddin ataupun Parti Bersatu berpotensi meninggalkan Perikatan Nasional. Mesyuarat esok menjadi satu medan penting dalam merungkai pelbagai persoalan termasuk hala tuju kepimpinan pembangkang selepas ini. Tumpuan kini terarah kepada sama ada mesyuarat berkenaan akan meredakan ketegangan dalaman yang berlaku atau sebaliknya membuka lembaran baru dalam landscape politik pembangkang negara. Farah Nabila Wazir, TV3.